Orang bukan Melaka, meh datang Melaka. Kita ada Melaka Water Taxi. Best tau naik malam-malam, lampu-lampu kan. Tapi sekarang ni Kak Ferry nak tunjuk ini. Jeng jeng jeng. Okey. Kak Ferry nak tolong abang-abang cleaner kita, abang-abang kontraktor cleaning tu untuk hilangkan karat ni. So tim Sabun Badang tolong hilangkan kesan karat-karat ni kat sini. Tapi sebelum tu kita akan alas dulu. Kita tak naklah masuk kat sungai ke, takut ada apa-apa ke kan. Okay, so Kak Ferry kali ni nak guna berus gigi. Ni berus gigi Hisham. Okey, tengok dari pekat dia tadi. Tengok pekat dia tadi. Nampak tak? Sini tadi kawasan daripada karat-karat dah start tak ada. Dah start tak ada. Okey, kita pun akan ke sana tapi tengok ke sini. Tengok ni. Yang kat sini ni, di sini tebal sikit. Maybe kita boleh guna berus gigi kita manja-manja. Nampak tak mencair? Nampak tak dia mencair? Berus gigi je tau. Berus gigi ni berus gigi Hisham. Hisham kan? Betul. Nampak tak? Dengan begitu manja-manja je guna berus gigi si Hisham ni. Paling penting ada sabun badang karat ni. Simple je. Spray je dah hilang ataupun manja-manja sikit dengan berus gigi ni. Berus gigi kedai RM2 pun boleh. So tak masalah. So memang function. So siapa-siapa ada karat macam ni kat rumah, kalian boleh guna. Yang paling penting ada sabun badang karat ni, baca ikut bancuhan belakang ni, sesuaikan dengan kita punya kotoran tu. Yang lagi bagus kalau ada botol spray ni. Beli sekali botol spray sebab botol spray ni ada pressure. Tembak-tembak dia senang sikit. Kalau botol spray biasa tu dia macam kurang sikit. Kalau ni dia senang sikit. So siapa ada masalah macam ni, beli sekarang. Memang function. Seriously function.